Okay guys, hari ni jom kita try makanan kedai RM2. Memang perlu lah. Hari ni kita bawa makanan kedai RM2. Sebab apa? Sebab kedai RM2 ni dalam 1 ataupun 2 bulan ni, bulan 9 ke bulan 4 macam tu, bulan 5 macam tu lah, dia akan naik harga lah, dalam RM2.40 ke RM2.60. So kita bawang lah banyak-banyak. Ni kita bawang ni fishball kerang. Di apa? Di kedai RM2 pun ada kerang tu, kerang frozen punya tu, kerang tu. Lepas tu ni fishball putih. Yang tadi fishball merah warna oranye, ni fishball putih tu. Fishball tu ni dia punya lala rasa. Lala. Dia macam tirang lah, tapi ni lala punya. Macam gemih macam tu lah. Ni lala. Banyak jenis dia ada udang, dia ada lala, lepas tu ada fishball, lepas tu ada fish cake, lepas tu dia ada banyak jenis. Cuma buat masa sekarang ni saya cuba 4 dulu lah. Okey, jom kita rasa macam mana. Jom. Okey guys, dah masak barang frozen ni kerang, lala, fishball ni saya masak rebus je. Saya rebus je guna serai, rebus macam tu je. Bismillah. Dia rasa dia normal je rasa dia. Normal rasa. Normal. Ni fishball warna orange. Besar sikit. Besar. Dia fishball warna orange, dia dah rasa gebu-gebu. Lepas tu ada rasa manis-manis. Okey lah. Kerang. Ni isi kerang. Dia bagi isi kerang saja. Tak ada sekali dengan kulit lah. Kerang tu rasa macam frozen tau. Dia rasa frozen lah. Sebab bila kerang dia fresh, dia rasa dia tu macam ada juicy rasa. Bila kerang ataupun lala, dia fresh, dia rasa juicy, tapi ni rasa macam frozen lah. Tak adalah besar sangat. Dia punya satu plastik tu dalam, dia bagi dalam 10 rasa tu. Tak adalah banyak, dalam 10 piece macam tu lah. Lala dia bagi banyak sikit lala. Sebab lala ni dia besar kulit daripada isi. Lala pun frozen juga. Dia punya isi lala tu macam hancur tu. Tak nampak. Kecil-kecil je lala. Dia bagi banyak. Yang banyak dia bagi. Tapi isi hancur. Tu, isi hancur. Semua makanan frozen ni saya beli kedai RM2. Bukan semua tempat dah ada. Ada biasa-biasanya tempat kedai RM2 ni ada. Kalau kedai RM2 yang kecil memang susah nak cari frozen tu. Tapi kalau kedai RM2 yang besar-besar, confirm lah ada makanan frozen ni lah. Okey. Siapa minat dengan video ni boleh share, like and subscribe. Yang penting subscribe, yang penting komen makanan apa yang patut saya try. Yang penting subscribe tau. Tekan loceng kat bawah tu. Okey. Kita try. Siapa nak tu boleh pergi kedai RM2 lah. Okey. Sama makan.